tunggu 5 tahun lagi. Selepas saya ceraikan isteri saya akan kahwin dengan awak. Pada tahun 1994, seorang wanita sanggup menjadi rakan Subahat dalam sebuah rahsia yang mengerikan hanya berpegang pada janji ini. Ia adalah kisah hubungan sulit antara seorang profesor Universiti Malaya dan kekasih gelapnya yang telah terjalin secara rahsia selama lebih 10 tahun. Namun, pada suatu hari, isteri profesor tersebut mengetahui segalanya. Kalau perempuan itu buka mulut, habislah aku. Kita hanya boleh hidup kalau dia lenyap. Dan pada suatu malam Ogos 1994 yang panas, isteri itu hilang tanpa sebarang jejak, seolah-olah dia tidak pernah wujud. Ketika itu, telefon bimbit masih tiada dan kamera litar tertutup CCTV amat jarang ditemui. Polis mengklasifikasikan kes itu sebagai kes orang hilang biasa, menyimpulkan bahawa isteri yang menghidap kemurungan itu telah melarikan diri dari rumah. Siasatan ditutup dalam masa 2 minggu sahaja. Tiada siapa yang mengesyaki seorang profesor Universiti Malaya yang dihormati masyarakat. Tiada siapa, kecuali adik perempuan si isteri. Kemudian, pada musim bunga tahun 2005, di sebuah tapak perobohan rumah usang di Hulu Langat, Selangor, sebuah jengkaut terhenti. Dari celah-celah tanah yang dikorek oleh pencedoknya, terselah sesuatu yang telah terkubur di dalam bumi yang dingin selama 11 tahun, rangka seorang wanita. Retakan mula muncul dalam rahsia sempurna yang telah mereka simpan selama 11 tahun, kebenaran di sebalik topeng seorang profesor elit yang menggemparkan Malaysia. Kisah hari itu bermula sekarang. 12 April 2005, sebuah tapak perobohan rumah usang di pinggir Hulu Langat, Selangor. Walaupun cahaya matahari petang memancar terik, timbunan tanah yang dikelilingi semak samun tebal terasa dingin dan menyeramkan. Nguung. Jengkaut yang bergerak dengan bunyi yang menggerunkan tiba-tiba terhenti. Pemandunya, Encik Bakar, membekukan tangannya di udara sebelum sempat menarik tuil, matanya tajam memandang ke dalam lubang yang berdebu. Apa benda tu? Di celah-celah tanah merah keperangan yang baru dikorek, sesuatu yang keputihan kelihatan tersembul. Bakar membuka pintu kabin dan melompat turun. Dia mencangkung di hadapan timbunan tanah itu, matanya terbeliak. Mula-mula, dia menyangka ia tulang haiwan seperti biawak, jadi dia tidak begitu menghiraukannya. Tetapi apabila dia menguis tanah dengan berhati-hati, tulang 5 jari manusia yang kurus kering terselah. Astaga, Encik penyelia, mari sini cepat. Penyelia tapak itu berlari tergesa-gesa sambil menanggalkan topi keselamatannya. Wajah penyelia itu menjadi pucat lesi seperti kain putih apabila melihat ke arah yang ditunjuk oleh Bakar. Kedua-dua lelaki itu hanya mampu menelan air liur, terdiam di hadapan kesan ngeri yang terdedah di atas timbunan tanah itu. 30 minit kemudian, 3 buah kereta polis meluncur masuk ke perkarangan rumah usang yang sunyi itu tanpa membunyikan siren. Inspektor Kanan Osman bin Saleh, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Berat dari IPD Hulu Langat, keluar dari kereta. Hai, tak pernah aman sehari pun. Wajahnya yang berusia 54 tahun, hanya setahun lagi sebelum bersara, dipenuhi kedutan yang dalam. Dia secara tabiat meraba poketnya, tetapi apabila menyedari suasana di lokasi, dia menarik keluar tangannya yang kosong. Anggota forensik yang berpakaian putih sedang mengeluarkan rangka yang tertanam di dalam tanah dengan cermat. Inspektor Kanan Osman melintasi garisan polis dan menghampiri ketua unit forensik. Ada jumpa apa-apa? Ketua unit itu menunjukkan 2 beg bahan bukti lut sinar. Di dalamnya terdapat beberapa barangan yang diselaputi tanah. Ini dijumpai bersama rangka. Jam tangan wanita yang sudah berkarat dan sepit rambut plastik. Inspektor Osman menyambut beg itu dengan tangan bersarung getah. Jam tangan itu hampir tidak dikenali bentuknya kerana diselaputi tanah dan karat, tetapi apabila ukiran di belakangnya dibersihkan, beberapa huruf samar kelihatan. Inspektor Osman mengecilkan matanya untuk membaca ukiran itu. A.M.K. 1984, tahun lahir 1984 ke, atau tarikh ulang tahun, matanya menjadi tajam.
Dia dapat merasakan ini bukan kes kematian tanpa unsur jenayah biasa. Ketika itu seorang anggota forensik yang sedang membersihkan tanah dari rangka itu menghampirinya dan melaporkan, "Tuan, berdasarkan keadaan rangka dan lapisan tanah, mangsa telah ditanam agak lama. Berapa lama? Sekurang-kurangnya 10 tahun, mungkin sehingga 11 tahun. Inspektor Osman mengangguk dan berpaling kepada detektif muda di belakangnya, Sarjan Muda Rizal. "Rizal, ya tuan. Semak semua senarai orang hilang di sekitar Lembah Klang antara tahun 1993 hingga 1995. Utamakan wanita dan padankan dengan huruf nama A, MK." Sarjan Muda Rizal mengeluarkan buku catatannya dan menulis dengan pantas. Matanya bergerak ligat. "Baik, tuan, saya akan semak segera." Keesokan paginya, pejabat bahagian siasatan jenayah berat IPD Hulu Langat dipenuhi bau kertas lama yang lembap. Sarjan Muda Rizal berdiri di hadapan meja Inspektor Osman sambil memegang sebuah fail lama yang berhabuk. "Tuan, saya dah jumpa. Laporan orang hilang bertarikh 15 Ogos 1994. Inspektor Osman menyambar fail itu dan membukanya. Pengadu, Profesor Dr. Azlan bin Idris, pensyarah Fakulti Ekonomi di Universiti Melaya, ketika itu berusia 52 tahun. Orang hilang, isterinya, Puan Aminah binti Kasim, ketika itu berusia 48 tahun. Komen pegawai penyiasat, disyaki melarikan diri dari rumah. Siasatan dalaman ditutup. Pandangan Inspektor Osman tertumpu pada butiran peribadi orang hilang. Nama Aminah binti Kasim. Huruf nama A.M.K. Dia meletakkan gambar jam tangan dari beg bahan bukti di sebelah fail itu. Huruf nama sepadan, tapi 1984 bukan tahun lahirnya. Jadi, apa maknanya? Inspektor Osman menyelak helaian seterusnya dan memanggil Sarjan Muda Rizal. "Rizal, semak waris Puan Aminah. Selain suami, waris sebelah keluarga dia. Sudah disemak, tuan. Adik perempuannya, Puan Fatimah binti Kasim, menetap di Johor Bahru. Sambungkan panggilan." Inspektor Osman mengambil gagang telefon yang dihulurkan oleh Rizal dan menarik nafas. Tut, tut. Selepas 3 deringan, suara seorang wanita yang kedengaran hambar menjawab, "Hello, Puan Fatimah binti Kasim, saya Inspektor Kanan Osman dari bahagian siasatan jenayah berat IPD Hulu Langat. Saya menelefon berkenaan kakak Puan, Puan Aminah." Keheningan yang berat menyelubungi talian. Tiada tanda-tanda terkejut atau cemas, hanya kesunyian yang aneh. Selepas seketika, suara yang perlahan dan mendatar kedengaran. "Akhirnya, tuan jumpa juga dia," dahi Inspektor Osman berkerut. Bagi seseorang yang baru menerima berita tentang kakaknya yang hilang selama 11 tahun, reaksinya terlalu tenang. "Puan Fatimah, kami perlukan pengesahan. Puan perlu datang ke balai." "Saya akan datang terus ke balai polis." "Bukan, Puan." "Tut." Wanita itu meletakkan telefon selepas memberitahu apa yang perlu. Inspektor Osman meletakkan gagang telefon dan berdecit. "Pelik betul. Kenapa reaksi dia macam ni?" Sarjan Muda Rizal yang memerhati dari tepi bertanya. "Kenapa, tuan? Dia terkejut sangat ke?" "Bukan, macam dia dah tahu aku akan telefon." Seolah-olah dia dah lama menunggu, Inspektor Osman bangun dan berjalan ke tingkap. Kepingan-kepingan teka-teki yang berselerak di dalam fikirannya mula tersusun. Dia kembali ke mejanya dan mengambil semula rekod siasatan tahun 1994. "Pegawai penyiasat, Bakri, oh, senior aku." Inspektor Osman mengeluarkan telefon bimbitnya dan menghubungi Bakri. Belum sempat beberapa deringan, suara garau kedengaran. "Hello, tuan, saya Osman. Osman dari IPD Hulu Langat." "Oh, Osman. Ada apa telefon orang sibuk ni?" "Tuan, ingat tak kes orang hilang Puan Aminah tahun 1994? Isteri Profesor UM tu?" Kedengaran bunyi batuk di hujung talian. "Ah, ingat? Profesor yang cerewet tu? Kenapa? Mayatnya dah jumpa ke?" "Ya, jumpa di dalam tanah di sebuah rumah usang di Hulu Langat." "Tuan, masa tu ada apa-apa yang mencurigakan tak tentang suami dia? Saya cuma nak tahu kalau ada apa-apa yang terlepas pandang dalam siasatan."
Bakri terdiam seketika sebelum menjawab dengan nada serba salah. Bukan tak nak siasat. Suami dia tu orang ada nama, kedudukan tinggi. Susah nak sentuh, alibi dia pun kukuh. Jadi, tak ada apa-apa yang pelik. Adik ipar dia tu yang beria-ia datang balai. Menjerit-jerit tuduh abang ipar dia pembunuh. Tapi tak ada bukti. Hanya syak wasangka, bukti fizikal tiada. Terpaksalah kami tutup kes sebagai kes orang hilang. Mata Inspektor Osman menjadi tajam selepas menamatkan panggilan. Dia segera memberi isyarat kepada Sarjan Muda Rizal. Rizal, ya, Tuan. Semak geran tanah rumah usang tempat mayat dijumpai dan siasat siapa pemilik tanah di sekeliling kawasan itu pada tahun 1994. Bunyi papan kekunci yang ditaip oleh Rizal bergema di dalam pejabat. Sejam kemudian, Rizal berlari membawa helaian kertas yang baru dicetak. Tuan, tengok ni. Apa dia? Rumah usang tempat mayat dijumpai itu kosong selama 18 tahun sebab masalah harta pusaka. Tak ada pemilik. Rizal menuding jarinya ke satu bahagian pada kertas itu. Suaranya bergetar kerana teruja. Tapi, tanah bersebelahan rumah tu, sebuah kebun kecil, pada tahun 1994 dimiliki oleh suaminya, Profesor Azlan. Inspektor Osman bingkas bangun. Apa? Dan 2 bulan selepas laporan orang hilang dibuat, pada bulan Oktober, dia jual tanah tu dengan segera, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Inspektor Osman mengetak bibir. Urat-urat di belakang tangannya yang digenggam erat timbul, betul-betul di depan mata. Kalau tekaan aku betul, dia tanam isteri dia di halaman rumah jiran yang kosong, lepas tu selamba jual tanah dia sendiri. Inspektor Osman merenung keluar tingkap dengan pandangan dingin dan menambah, bau hanyir. Busuk betul. Meremang bulu roma saya, Tuan. Terlalu banyak kebetulan yang sangat kena. 11 tahun. Selama 11 tahun perempuan tu mereput di situ. Keesokan petangnya, Puan Fatimah melangkah masuk ke pejabat bahagian siasatan jenayah berat. Berpakaian sut hitam yang kemas, wanita berusia 50, dan itu kelihatan tegap, tidak padan dengan usianya. Namun, matanya menunjukkan keletihan dan dendam yang tidak terpadam. Puan, sila duduk sini. Selepas prosedur untuk padanan DNA selesai, Fatimah mengeluarkan sebuah sampul surat tebal berwarna kuning dari bagnya. Bunyi sampul surat itu diletakkan di atas meja kedengaran berat. Ini semua yang saya kumpulkan selama 11 tahun. Inspektor Osman memandang silih berganti antara sampul surat itu dan wajah Fatimah. Bahagian luar sampul itu kelihatan berkilat kerana sering dipegang. Apa ni? Surat yang kakak saya tinggalkan sebelum dia hilang, gambar dan sebuah buku nota di mana saya catat setiap perkataan yang lelaki itu cakap, tanpa tertinggal satu pun. Inspektor Osman menjenguk ke dalam sampul itu. Ia penuh dengan gambar-gambar pudar dan buku-buku nota yang dipenuhi tulisan halus. Kenapa Puan simpan bukti penting macam ni dan tak serahkan pada polis selama ni? Fatimah merenung tajam ke mata Inspektor Osman. Pandangan matanya adalah campuran rasa kecewa, tidak percaya dan harapan terakhir. Sebab masa tu, tak ada siapa yang percaya cakap saya. Mereka lebih percaya cakap profesor terhormat tu. Siapa nak dengar cakap saya yang dianggap gila ni? Fatimah menarik nafas yang bergetar sebelum menyambung. Sekarang mayatnya dah dijumpai, adakah Tuan akan percaya pada saya? Inspektor Osman mengambil sampul itu dan menariknya ke dadanya. Beratnya terasa di hujung jarinya. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari mata Fatimah dan menjawab, saya akan dengar semuanya tanpa tertinggal satu pun. 14 April 2005, Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Berat IPD Hulu Langat. Inspektor Osman menumpahkan kandungan sampul surat lama yang diberikan oleh Fatimah ke atas mejanya. Surat-surat yang dimamah usia 11 tahun dan gambar-gambar pudar bertaburan. Inspektor Osman mengambil surat yang paling menarik perhatian dan menggunakan kanta pembesar. Fatimah, akak dah tahu suami akak ada perempuan lain. Akak nak minta cerai. Kalau apa-apa jadi pada akak, tolong serahkan surat ini kepada polis. Sarjan Rizal yang menjenguk dari sebelah, matanya membulat. Ya Tuhan, kakak dia sendiri yang tulis. Macam orang yang dah dapat rasa ajalnya. Betul tu,
Tarikhnya 28 Julai 1994, 15 hari sebelum dia hilang. Inspektor Osman secara tidak sengaja menterbalikkan sampul surat itu dan ternampak satu nombor telefon yang ditulis tergesa-gesa dengan pensel di sudut belakang. Nombor itu bermula dengan 03079. Rizal, tengok ni, 03079, bukan ke kawasan Petaling Jaya. Betul, Tuan. Kawasan sekitar Universiti Malaya. Jejak segera. Siapa yang guna nombor ni pada tahun 1994? Sebaik sahaja Rizal bergegas keluar, Inspektor Osman mengambil gambar-gambar yang bertaburan satu persatu. Kebanyakannya adalah gambar Puan Aminah seorang diri, tetapi sekeping gambar berjaya menarik perhatiannya. Di sebuah warung yang usang, suaminya, Profesor Azlan, duduk semeja dengan seorang wanita muda sedang makan bersama. Inspektor Osman memeriksa belakang gambar itu. 20 Julai, Jalan Alor, siapa pula perempuan ni? Pada sebelah petang, Fatimah datang semula untuk disoal siasat. Wajahnya kelihatan lebih lesu berbanding semalam ketika dia duduk lemah di kerusi bilik soal siasat. Inspektor Osman memasukkan gambar itu ke dalam poketnya dan bertanya, Puan Fatimah, bila kali terakhir Puan bercakap dengan kakak Puan? 2 Ogos 1994. Kakak saya telefon dengan cemas, beritahu dia dah serahkan surat cerai pada Abang Ipar. Apa reaksi suami dia? Dia mengamuk, kata takkan setuju. Lepas tu kakak saya cakap, kalau apa-apa jadi, periksa laci meja tulis dalam bilik tidur. Fatimah mengetak bibir dan menyambung, dia kata ada bukti dalam laci tu. Puan ada periksa laci tu? Abang Ipar halau saya. Dia kata jangan masuk campur urusan rumah tangga orang. Saya buat laporan polis, tapi mereka tak peduli. Kata itu hal keluarga. Inspektor Osman meletakkan penya dan merenung Fatimah. Kemudian, dia mengeluarkan gambar jam tangan dari beg bahan bukti dan meletakkannya di hadapan Fatimah. Puan Fatimah, Puan kenal jam tangan ni. Ia dijumpai bersama rangka. Fatimah melihat gambar itu dan matanya mula berkaca. Ini jam kakak saya. Hadiah daripada Abang Ipar sempena ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-10. Di belakangnya terukir A, MK 984. Apa maksud 984? Mereka kahwin tahun 1974, jadi 1984 genap 10 tahun. Abang Ipar sendiri yang tempah ukiran tu. Kakak saya suka sangat jam tu. Suara Fatimah bergetar. Dia dikebumikan dengan jam itu. Hadiah daripada lelaki durjana tu. Tapi, apa sebab utama Puan mengesyaki Profesor Azlan selama 11 tahun ni? Dia lambat buat laporan polis hampir 10 hari. Dia beritahu polis kononnya kakak saya pergi ke rumah keluarga lepas bergaduh. Itu bohong ke? Masa tu, ibu bapa kami dah lama meninggal dunia. Dia dah tak ada keluarga untuk dituju. Tak masuk akal, kan? Fatimah menumbuk dadanya, menahan rasa geram. Abang ipar saya seorang profesor UM. Saya pula cuma seorang tukang masak di kedai makan. Polis langsung tak dengar cakap saya. Inspektor Osman mengeluh panjang dan mengangguk. Kali ini berbeza. Saya akan siasat sampai ke lubang cacing. Keesokan paginya, Inspektor Osman dan Sarjan Rizal menuju ke sebuah kompleks pangsapuri lama di Petaling Jaya, tempat tinggal Profesor Azlan pada tahun 1994. Di hadapan pondok pengawal, seorang lelaki tua sedang terlelap di atas kerusi usang. Inspektor Osman mendekatinya dan menepuk bahunya. Pak Cik, boleh tanya sikit? Pak Cik Mel, 78 tahun, adalah orang lama di situ. Apabila Inspektor Osman menyebut nama Profesor Azlan, mata Pak Cik Mail terbuka luas. Profesor Azlan, tahu? Profesor ekonomi tu, yang rumahnya heboh isteri lari tu kan? Pak Cik ada ingat apa-apa yang berlaku masa tu, sekitar bulan Ogos. Rasanya awal Ogos, malam tu, rumah dia bising macam nak perang. Bunyi barang pecah, perempuan menjerit-jerit. Inspektor Osman mengeluarkan buku catatannya dan menulis dengan pantas. Selepas tu, Pak Cik ada nampak isteri dia? Tak nampak. Lepas malam yang bising tu, bayang isteri dia pun aku tak nampak.
Aku dah cakap dengan polis masa tu, tapi mereka kata suami isteri bergaduh biasa, jangan masuk campur. Lepas tu mereka balik. Inspektor Osman dan Sarjan Rizal saling berpandangan penuh makna. Kembali ke kereta, Rizal membuka fail dan berkata, "Tuan, saya dah semak rekod kerja Profesor Azlan tahun 1994. Apa yang kau jumpa?" Dari 5 hingga 12 Ogos, dia ambil cuti seminggu atas sebab peribadi. Inspektor Osman tergelak sinis. Dalam keterangan polis, dia kata dia tetap pergi kerja macam biasa walaupun isteri dia lari. Alibi dia dah pecah. Seminggu tu cukup masa untuk hapuskan semua bukti. Ketika itu, telefon bimbit Inspektor Osman berdering. Panggilan dari forensik. "Ya," Osman bercakap. "Dah ada keputusan?" Wajah Inspektor Osman menjadi tegang mendengar suara di hujung talian. Ia adalah pengesahan bahawa DNA rangka itu sepadan dengan Puan Aminah. Sebaik sahaja panggilan tamat, Rizal menghulurkan sehelai kertas cetakan. "Tuan, nombor telefon pada sampul surat dah disahkan. Nombor mana?" Pada tahun 1994, ia adalah nombor sambungan untuk bilik pembantu penyelidik Siswazah, Fakulti Ekonomi, Universiti Malaya. Inspektor Osman mengeluarkan semula gambar itu. Wanita muda yang tersenyum di sebelah Profesor Azlan dan nombor telefon bilik pembantu penyelidik. Kepingan teka-teki itu seolah-olah berbunyi klik apabila tersusun. Rizal, dapatkan senarai nama dan gambar semua pembantu penyelidik tahun 1994. Segera. "Baik, Tuan." Inspektor Osman mengetuk-ngetuk jari pada wajah wanita dalam gambar itu dan berbisik, "Jadi, kau ada di situ pada musim panas yang membahang 11 tahun lalu." 16 April 2005, Pejabat Pentadbiran Fakulti Ekonomi, Universiti Malaya, Inspektor Osman menunjukkan kad kuasanya kepada seorang kerani di sebalik sekatan pejabat yang berhabuk. "Maaf mengganggu. Boleh saya semak senarai nama pembantu penyelidik fakulti ini pada tahun 1994? Kerani itu kelihatan serba salah sambil membetulkan cermin matanya. "Data 11 tahun lepas, mungkin tersimpan di stor. Tak pasti boleh jumpa ke tidak. Tunggu sekejap." 10 minit kemudian, kerani itu kembali membawa sebuah fail lama yang berbau hapak. Ini dia. Rekod kaki tangan tahun 1994. Inspektor Osman mengambil fail itu dan menyelaknya dengan kasar. Di antara banyak nama, pandangannya terhenti pada satu nama, Faridah binti Hasan, lahir tahun 1960, ketika itu berusia 34 tahun. Inspektor Osman menepuk bahu Rizal di sebelahnya. "Rizal, perempuan ni, siasat latar belakang dia habis-habisan." Rizal pantas mengeluarkan buku catatannya dan menyalin nama itu. "Baik, Tuan, saya akan semak segera." 2 jam kemudian, di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Berat, Rizal berlari ke meja Inspektor Osman dengan kertas cetakan yang masih panas. "Tuan, ini sangat menarik." "Apa dia?" Faridah mendaftar sebagai pelajar sarjana pada tahun 1986 dan mula bekerja sebagai pembantu penyelidik. Tetapi, walaupun selepas tamat pengajian kedoktorannya, dia tidak mendapat sebarang jawatan pensyarah dan kekal sebagai pembantu penyelidik khas untuk Profesor Azlan sehingga tahun 1996. Inspektor Osman meneliti kertas itu sambil mengerutkan dahi. 10 tahun, normal ke seorang pembantu penyelidik berkhidmat bawah seorang profesor selama 10 tahun. Jarang berlaku, Tuan. Biasanya mereka akan berhenti atau cari peluang lain selepas dapat PhD. Inspektor Osman mengeluarkan gambar dari warung di Jalan Alor dan meletakkannya bersebelahan gambar Faridah dari rekod pelajar. Walaupun ada perbezaan usia 10 tahun, rahang yang tirus dan mata yang tajam jelas menunjukkan mereka adalah orang yang sama. Orang yang sama. Perempuan yang Puan Aminah ekori dan ambil gambar. Meremang bulu roma. Pembantu penyelidik suami sendiri, Inspektor Osman mengangkat telefon dan mendail nombor Fatimah. Belum sempat beberapa deringan, Fatimah menjawab, "Hello, Puan Fatimah. Pernah dengar nama Faridah?" Senyap seketika di hujung talian. Dia seolah-olah cuba mengingati sesuatu. "Tak, pertama kali saya dengar nama tu." "Kalau begitu,
Ada tak kakak puan cakap apa-apa secara spesifik tentang perempuan simpanan suami dia? Fatimah terdiam seketika sebelum menjawab dengan suara bergetar. Dia tak sebut nama, tapi sebelum dia meninggal, dia kata dia dah hafal suara perempuan tu. Sangat jelas, suara, ya, dan dia kata dia tulis semuanya dalam diari, dalam laci meja tulisnya, tapi abang ipar saya kawal laci tu macam harta karun, langsung tak bagi sesiapa sentuh. Inspektor Osman meletakkan telefon dan melihat jam di dinding. Pukul 3 petang. Rizal, panggil Profesor Azlan untuk soal siasat. Sekarang juga, petang itu, pukul 5, di bilik soal siasat. Profesor Azlan masuk seorang diri, berpakaian sut mahal yang kemas. Walaupun pada usia 63 tahun posturnya masih tegap, matanya di sebalik rambut putihnya kelihatan resah. Melihat dia datang tanpa peguam, Inspektor Osman tersenyum sinis. Yakin sangat dia ni. Inspektor Osman duduk di kerusi bertentangan dan mula bersuara. Profesor Azlan, kami panggil Tuan sebagai saksi. Tuan dah dengar tentang penemuan rangka isteri Tuan, Puan Aminah, di rumah usang di Hulu Langat. Wajah Azlan menunjukkan riak terkejut yang berlebihan. Matanya terbeliak dan dia meletakkan tangan di dada sambil mengeluh. Isteri saya. Betul-betul di situ. Sukar untuk dipercayai. Mesti ada syaitan mana yang dah bunuh isteri saya. Inspektor Osman memerhati lakonan Azlan dengan dingin dan bertanya, jadi, 11 tahun lepas, Tuan fikir isteri Tuan pergi ke mana? Azlan menundukkan kepala dan menjawab dengan nada sedih, sudah tentu saya sangka dia lari dari rumah. Dia ada kemurungan yang teruk. Tuan tak tahu betapa saya merata-rata cari dia. Inspektor Osman melemparkan sekeping dokumen yang telah disediakannya ke atas meja. Merata-rata cari? Tapi dari 5 hingga 12 Ogos 1994, Tuan ambil cuti dari universiti atas sebab peribadi. Kelopak mata Azlan bergetar halus. Begitukah? Dah lama sangat. Saya tak ingat. Dalam keterangan polis masa tu, Tuan kata Tuan tetap pergi kerja dan mengajar macam biasa walaupun isteri Tuan lari. Keterangan Tuan tak selari dengan rekod. Azlan mengesat peluh sejuk di dahinya dengan sapu tangan dan tergagap-gagap. Dah 11 tahun. Mungkin ingatan saya dah bercampur aduk. Saya tak tentu arah bila isteri saya hilang. Boleh jadi saya keliru. Inspektor Osman mengangguk seolah-olah faham. Kemudian secara tiba-tiba bertanya, Tuan kenal seorang bernama Faridah? Wajah Azlan serta-merta menjadi kaku. Reaksinya terlalu tenang sehingga kelihatan tidak semula jadi. Faridah, ya, pembantu penyelidik di fakulti saya. Hanya kenal atas urusan kerja, tiada hubungan peribadi. Inspektor Osman mengeluarkan sampul surat lama dari beg bahan bukti dan meletakkannya di atas meja. Ini sampul surat yang ditinggalkan oleh Puan Aminah. Di belakangnya tertulis nombor telefon bilik pembantu penyelidik bermula dengan 03079. Kalau hanya kenal atas urusan kerja, kenapa isteri Tuan catat nombor ni? Azlan mengerling sampul itu dan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Entahlah, saya tak tahu kenapa isteri saya catat nombor tu. Pandangan Inspektor Osman beralih ke tangan Azlan di atas ribanya. Jari-jarinya yang tersusun rapi menggeletar tanpa henti. Inspektor Osman bangun dari kerusinya. Baiklah, cukup untuk hari ini. Tuan boleh balik. Azlan bangun seperti mahu melarikan diri dan menunduk. Saya akan beri kerjasama penuh dalam siasatan. Saya pun nak keadilan untuk isteri saya. Sebaik sahaja Azlan keluar dari bilik soal siasat, Rizal yang memerhati dari luar bergegas masuk. Tuan, macam mana? Dia dah masuk perangkap. Inspektor Osman mengeluarkan sebatang rokok dari poket, meletakkannya di bibir dan tersenyum sinis, berlakon, tapi lakonannya teruk sangat, macam pelakon amatur atas pentas. 17 April, Inspektor Osman dan Sarjan Rizal memandu ke Bandar Sunway. Mereka telah mengesan alamat terkini Faridah dan memulakan pengawasan. Duduk di bangku di hadapan sebuah kedai runcit lama berhampiran kompleks Pangsapuri, Inspektor Osman bertanya secara bersahaja kepada pemilik kedai. Tuan, kenal tak perempuan nama Faridah yang tinggal di Blok 3 tu? Pemilik kedai itu mengangguk sambil mengunyah keropok. Kenal. Dah lebih 10 tahun dia tinggal seorang diri kat situ.
Pendiam, tak banyak cakap, tapi kadang-kadang ada seorang lelaki tua datang cari dia. Mata Inspektor Osman bersinar seperti mata pemangsa. Orang macam mana tu? Tinggi, rambut dah putih-putih, keretanya hebat, kereta hitam besar yang berkilat. Inspektor Osman memarkir keretanya di sebatang lorong yang mempunyai pemandangan jelas ke arah kompleks Pangsapuri itu dan memulakan penantian yang panjang. Pada hari kedua, 18 April, jam 7 malam, ketika kegelapan mula menyelubungi, sebuah kereta sedan hitam jenis perdana meluncur masuk ke perkarangan Pangsapuri. Inspektor Osman memeriksa nombor plat kereta itu menggunakan teropong. Bingo, kereta Azlan. Inspektor Osman menggenggam steering dengan kuat dan berbisik. Dah 11 tahun mereka masih berjumpa. Tak tahu malu. Suasana di dalam kereta menjadi tegang. Inspektor Osman mengeluarkan telefon bimbitnya dan menghubungi Fatimah. Puan Fatimah, Puan tahu tak apa sebenarnya yang ada dalam laci meja kakak Puan? Suara Fatimah yang penuh dendam kedengaran di hujung talian. Tak tahu. Abang ipar saya tak bagi sesiapa pun dekat dengan laci tu. Mungkin masih ada dalam rumah tu. Inspektor Osman menamatkan panggilan dan memandang keluar tingkap. Lampu di ruang tamu Pangsapuri Faridah menyala dan dua bayang-bayang kelihatan bergerak-gerak. Pandangan Inspektor Osman menjadi dingin. Jawapannya ada dalam bilik tu. Macam mana pun, laci meja tu mesti dibuka. 20 April 2005, Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Berat IPD Hulu Langat. Inspektor Osman mengangkat gagang telefon dan perlahan-lahan mendial nombor. Panggilan itu untuk anak lelaki Profesor Azlan, Haris. Selepas 4 deringan panjang, suara seorang lelaki muda kedengaran. Hello, Encik Haris bin Azlan. Saya Inspektor Kanan Osman dari Bahagian Siasatan Jenayah Berat IPD Hulu Langat. Saya menelefon berkenaan ibu encik, Puan Aminah. Keheningan yang singkat tetapi berat terasa di hujung talian. Saya dah dengar tentang penemuan rangka ibu saya. Kami harap encik dapat bekerjasama untuk mengenal pasti barang-barang peninggalan. Kami perlu periksa meja tulis yang digunakan oleh ibu encik. Haris teragak-agak sebelum menjawab dengan nada serba salah. Saya kena tanya ayah saya dulu. Ini bukan sesuatu yang boleh saya putuskan sendiri. Inspektor Osman meletakkan pennya dengan kuat dan berkata dengan tegas, Encik Haris, dari segi undang-undang, persetujuan daripada waris terdekat mangsa, iaitu anak lelaki, sudah mencukupi untuk kami membuat pemeriksaan. Kami tak perlukan kebenaran bapa encik. Keheningan yang panjang menyusul. Nafas Haris yang tercungap-cungap kedengaran melalui gagang telefon. Kalau ayah saya benar-benar terlibat dalam kematian ibu, saya pun perlu tahu. Inspektor Osman mengangguk dan menjawab, itu keputusan yang bijak. Kita jumpa esok pagi. 21 April, 10 pagi, sebuah Pangsapuri di Petaling Jaya. Inspektor Osman dan Sarjan Rizal masuk ke dalam rumah diiringi oleh Haris. Haris, 33 tahun, kelihatan sangat kurus dan jambangnya tidak terurus. Lingkaran gelap di bawah matanya menggambarkan keadaan psikologinya. Haris membuka pintu bilik bacaan dan berkata, ayah saya di Langkawi sekarang, dia sedang bercuti sabatikal, dah beberapa lama di sana. Melintasi ruang tamu, di sudut bilik bacaan itu, terdapat sebuah meja tulis kayu lama. Debu tebal yang menutupinya menunjukkan ia sudah lama tidak disentuh. Haris berdiri di hadapan meja itu dan berbisik dengan nada pahit. Selama 11 tahun, tak ada siapa yang buka. Ayah saya beri amaran keras jangan sentuh. Katanya, tak elok usik barang-barang mak. Inspektor Osman memakai sarung tangan kapas putih dan bertanya, boleh kami buka? Haris mengangguk tanpa berkata apa-apa. Inspektor Osman menarik pemegang laci. Clark. Ia berkunci rapat. Rizal. Rizal mengeluarkan beberapa alat dari bagnya dan dengan cekap membuka kunci itu. Kria. Engsel lama itu berbunyi nyaring apabila laci dibuka. Di dalamnya, terdapat sebuah diari lama dan beberapa keping gambar pudar. Inspektor Osman mengambil diari itu. Di kulitnya, nombor 1994 tertulis dengan pen tebal. Inspektor Osman membuka diari itu dengan berhati-hati. Catatan untuk bulan Jun dan Julai dipenuhi tulisan halus. 15 Jun, panggilan telefon suami aku pelik.
Setiap malam dia kunci pintu bilik bacaan dan berbisik dengan seseorang. Inspektor Osman membasahkan jarinya dan menyelak halaman seterusnya. 28 Jun, aku telefon semula ke bilik pembantu penyelidik bila suami aku pergi mandi. Seorang wanita yang angkat. Suaranya sangat muda. Bahu Haris mula bergetar halus. Inspektor Osman terus membaca tanpa henti. 10 Julai, aku dah hafal suara perempuan tu. Suatu hari nanti, ia akan berguna. Mata Inspektor Osman menjadi tajam dan akhirnya, catatan terakhir sebelum kehilangannya muncul. 25 Julai, aku telefon perempuan tu secara terus. Aku beritahu siapa aku. Aku kata aku tahu semua perbuatan mereka. Rizal yang menjenguk dari sebelah Inspektor Osman mengeluh. 25 Julai, genap 10 hari sebelum dia meninggal dunia. Inspektor Osman menutup diari itu dan berbisik perlahan, ini pencetusnya, dia beritahu perempuan tu yang isterinya dah tahu segalanya. Haris berpaut pada bucu meja, terhuyung hayang. Wajahnya pucat lesi tanpa setitik darah. Petang itu, pukul 3, bilik soal siasat IPD Hulu Langat, Faridah melangkah masuk dengan angkuh, memakai cermin mata hitam gelap. Wanita berusia 45 tahun itu memakai gaun hitam yang sendat dan bibirnya yang digincu merah terkatup rapat. Inspektor Osman menarik kerusi dan duduk. Puan Faridah, kami panggil Puan sebagai saksi. Apa hubungan Puan dengan Profesor Azlan? Faridah tidak menanggalkan cermin matanya, mendongakkan dagu dan menjawab, kami hanya rakan siswazah lama. Itu sahaja. Puan masih berjumpa dengannya sekarang kan? Bibir Faridah bergetar halus. Saya tak faham apa yang Tuan cakap. Dah lama kami putus hubungan. Inspektor Osman mengeluarkan sekeping gambar dari sampul surat dan meletakkannya di atas meja. 18 April, 7 malam. Gambar CCTV kereta Profesor Azlan masuk ke tempat letak kereta bawah tanah Pangsapuri Puan Faridah. Saya sendiri yang sahkan. Tangan Faridah di atas ribannya tersentak. Itu cuma kebetulan. Pada 25 Julai 1994, Puan ada terima panggilan daripada Puan Aminah. Faridah memalingkan mukanya dan menjawab dengan tajam. Macam mana saya nak ingat benda 11 tahun lepas? Saya tak ingat. Inspektor Osman mengeluarkan salinan diari itu dan menunjukkannya betul-betul di hadapan muka Faridah. Ini diari yang ditulis sendiri oleh Puan Aminah. 25 Julai, aku telefon perempuan tu secara terus. Aku beritahu siapa aku. Wajah Faridah serta-merta berubah menjadi kelabu. Jari jemarinya yang panjang mula mengetuk meja secara tidak teratur. Inspektor Osman mencondongkan badannya ke hadapan, memberi tekanan kepada Faridah. 10 hari selepas Puan Aminah menelefon Puan Faridah, dia hilang dan kemudian dijumpai sebagai mayat dalam tanah. Adakah ini satu kebetulan? Faridah bingkas bangun. Saya takkan cakap apa-apa lagi. Saya akan panggil peguam saya. Inspektor Osman mengangguk dengan tenang. Silakan. Lagipun kita akan berjumpa lagi. Selepas Faridah keluar dari bilik soal siasat dengan marah, Rizal menghampiri Inspektor Osman. Tuan nampak tak? Tangan dia menggeletar. Ya, dia tahu sesuatu yang sangat penting. 22 April. Pagi. Seseorang yang tidak dijangka muncul di balai polis. Profesor Azlan, yang sepatutnya berada di Langkawi, datang dengan sendirinya. Inspektor Osman menyambutnya di bilik soal siasat. Azlan kelihatan kusut masai dan cemas. Sebaik sahaja duduk, dia terus bersuara. Tuan, saya mengaku hubungan saya dengan Faridah. Kening Inspektor Osman terangkat. Kenapa tiba-tiba mengaku? Semalam kata tak kenal. Azlan merapatkan kedua-dua tangannya dan menjawab, saya rasa tak ada gunanya sembunyi lagi. Memang kami ada hubungan sulit, tapi ia tiada kaitan dengan kehilangan isteri saya. Sumpah, saya tak bunuh isteri saya. Saya pun nak cari isteri saya. Inspektor Osman merenung Azlan. Ini adalah taktik murahan untuk mengelak tuduhan membunuh dengan hanya mengaku hubungan sulit selepas mendengar Faridah dipanggil untuk disoal siasat. Baiklah, tuan boleh balik dulu. Selepas Azlan keluar dengan wajah lega, Rizal bergegas masuk membawa setimbun dokumen. Tuan,
Analisis rekod urus niaga tanah di Hulu Langat yang dijual segera oleh Profesor Azlan pada Oktober 1994 dah siap. Apa yang kau jumpa? Rizal membuka dokumen itu. Pembelinya adalah rakan sekuliah Profesor Azlan. Dia menjualnya pada harga 40% lebih rendah daripada pasaran. Macam bagi percuma. Inspektor Osman mengambil dokumen itu dan tersenyum dingin. Bukan sebab dia perlukan duit, tapi dia jual dengan harga murah. Sama ada untuk tutup mulut atau sebab dia nak cepat-cepat lupuskan tanah tu. Dan ada lagi yang lebih mengejutkan. Lokasi tanah tu. Rizal menunjuk satu titik di atas peta. Hanya 50 meter dari lokasi mayat ditanam di rumah usang tu. Inspektor Osman menutup dokumen itu dan bangun. Matanya menyala dengan keyakinan. Dia tahu tentang tanah tu. Dari awal lagi, dia dah fikir itu adalah kubur yang paling selamat. 24 April 2005, suasana di bilik soal siasat IPD Hulu Langat terasa berat. Inspektor Osman memanggil semula Haris dengan senyap. Haris duduk di kerusi, meletakkan kedua-dua tangannya di atas riba, tetapi hujung jari jemarinya yang berpaut menggeletar halus. Inspektor Osman tidak terlepas pandang getaran itu dan mula bersuara. Encik Haris, saya perlu bertanya lebih lanjut tentang keadaan pada tahun 1994. Haris menelan air liur dan mengangguk. Ya, silakan. Pada Ogos 1994, semasa ibu encik hilang, encik di mana? Saya sedang belajar di universiti. Di USM, Pulau Pinang. Saya hanya tahu ibu hilang sebulan kemudian. Inspektor Osman memutar-mutar pen di antara jari jemarinya dan bertanya dengan tajam. Apa yang ayah encik beritahu? Mata Haris meliar resah di atas meja. Dia kata ibu tinggalkan rumah sebab kemurungan teruk. Dia kata dia sedang mencari merata-rata tapi tak dapat dihubungi. Encik percaya cakap dia bulat-bulat? Haris mengetap bibir. Saya percaya. Atau lebih tepat, saya terpaksa percaya. Selama 10 tahun, saya fikir ibu tinggalkan keluarga, jadi saya bencikan dia. Inspektor Osman membuka fail dan bertanya seolah-olah sambil lalu, encik kenal seorang bernama Faridah? Wajah Haris serta-merta menjadi kaku. Matanya meliar, hilang arah. Saya pernah nampak dia beberapa kali di rumah ayah. Dia diperkenalkan sebagai siapa? Sebagai saudara jauh. Kadang-kadang sebagai junior dari kampung ayah. Haris meraup wajahnya dengan kasar, tapi untuk seorang saudara, dia terlalu kerap datang, kadang-kadang minum sampai lewat malam. Inspektor Osman memberi isyarat mata kepada Rizal di sebelahnya. Rizal, seperti sudah bersedia, mengeluarkan dan membuka dokumen yang mengandungi kalender tahun 1994. Encik Haris, kami dah semak rekod cuti semester encik pada tahun 1994. Dari 1 hingga 4 Ogos, encik berada di rumah untuk cuti semester. Wajah Haris menjadi pucat seperti kertas. Pada 5 Ogos, jam 4.30 pagi, rekod menunjukkan encik meninggalkan rumah untuk menaiki bas pertama kembali ke universiti. Inspektor Osman mencondongkan badannya ke hadapan, menyamakan paras matanya dengan Haris. Encik Haris, pada malam 4 Ogos, apa yang encik nampak di rumah? Haris menundukkan kepalanya. Bahunya yang sempit mula bergetar halus, hanya kesunyian yang menyesakkan menyelubungi bilik soal siasat itu. Encik perlu cakap, hanya dengan cara itu kita dapat menuntut bela untuk arwah ibu encik. Selepas sekian lama, Haris perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Matanya merah padam. Malam tu, ibu bapa saya bergaduh teruk. Bergaduh macam mana? Encik dengar apa yang mereka cakapkan. Haris menggenggam kedua-dua tangannya yang bergetar dan dengan susah payah membuka mulut. Ibu hulurkan sampul surat pada ayah. Dia jerit itu surat cerai dan tuntutan pembahagian harta. Inspektor Osman meletakkan pennya dan merenung mata Haris. Apa kata ayah encik? Suara Haris bergetar kerana sebab. Dia jerit dia takkan setuju. Dia kata ibu dah gila. Dia tanya apa akan jadi pada maruah dia. Katanya, seorang profesor tak boleh ada gelaran duda. Ibu encik pula, dia tak mengalah. Dia kata, dia tahu ayah ada perempuan lain.
Dia ugut akan beritahu pihak universiti dan bongkar segalanya. Inspektor Osman dan Rizal saling berpandangan sekilas. Tekaan mereka tepat. Malam itu adalah pencetusnya. Selepas tu apa jadi? Saya takut, jadi saya masuk bilik. Bunyi pergaduhan reda. Saya sangka mereka dah tidur. Jadi keesokan paginya, saya senyap-senyap keluar dari rumah macam melarikan diri. Inspektor Osman bertanya dengan berhati-hati. Selepas itu, Encik ada hubungi ibu. Haris menutup mukanya dengan tangan. Pada 5 Ogos, pagi, saya telefon rumah dari universiti. Ayah yang angkat. Dia kata ibu marah dan pergi ke rumah saudara. Bahu Haris terhinjut-hinjut. Itu kali terakhir saya dengar tentang ibu. Keheningan berat terasa seperti batu di dalam bilik soal siasat itu. Inspektor Osman menuang air ke dalam cawan kertas dan meletakkannya di hadapan Haris. Minumlah. Selepas minum, Haris seolah-olah telah membuat keputusan, memasukkan tangan ke dalam poketnya. Dia mengeluarkan sekeping gambar yang renyuk dan meletakkannya di atas meja. Ini, 11 tahun lepas, masa saya habis belajar dan balik rumah, saya nampak ayah cuba kunci laci itu dengan mangga. Saya sempat ambil gambar ni senyap-senyap sebelum tu. Inspektor Osman mengambil gambar itu dari pakaian mereka. Gambar itu dianggarkan diambil pada musim panas tahun 1994. Azlan dan Faridah duduk bersebelahan di sebuah warung, makan mi goreng. Bahu mereka bersentuhan mesra seperti pasangan kekasih. Inspektor Osman memeriksa belakang gambar itu. Dengan tulisan tangan Puan Aminah, tertulis 20 Julai, Jalan Alor. Kenapa encik tak beritahu polis dan simpan gambar ni? Haris mengangkat kepalanya. Air mata yang bertakung di matanya mengalir ke pipi. Mula-mula, saya nak lindungi dia sebab dia ayah saya. Tapi lepas rangka dijumpai, saya tak berhenti berfikir. Ibu saya berada dalam tanah sejuk tu selama 11 tahun. Haris menggenggam penumbuknya dan menekan meja. Saya pun nak tahu kebenarannya. Kalau ibu saya meninggal disebabkan ayah, saya tak boleh lagi berpihak padanya. Inspektor Osman memasukkan gambar itu ke dalam beg bahan bukti dengan cermat dan berkata, selepas ini, boleh encik beri kerjasama penuh dalam siasatan? Encik mungkin perlu menentang ayah encik sendiri. Haris mengesat air matanya dan mengangguk. Saya akan buat. Itu sahaja yang boleh saya lakukan untuk ibu. Inspektor Osman bangun dan meletakkan tangannya di bahu Haris. Sentuhannya bukan lagi dingin seperti seorang detektif, tetapi penuh dengan simpati sebagai seorang manusia. Itu keputusan yang berani. Satu keputusan yang besar. Haris bangun. Sebelum memegang tombol pintu bilik soal siasat, dia berhenti dan berpaling. Tuan, boleh saya tanya satu soalan? Silakan. Kalaulah malam tu saya tak tinggalkan rumah dan saya ada di sisi ibu, adakah ibu masih hidup hari ini? Inspektor Osman memandang Haris dengan pandangan simpati. Itu tiada siapa yang tahu. Tapi satu perkara yang pasti, yang bersalah bukan Encik Haris. Jangan salahkan diri sendiri. Haris menunduk hormat dan berjalan keluar dengan langkah yang tidak stabil. Selepas pintu ditutup, Inspektor Osman memandang keluar tingkap dan berbisik perlahan, sekarang kita perlu pisahkan mereka. Anaknya dah berpihak pada kita. Yang tinggal cuma Profesor Azlan dan Faridah. Kita perlu buat mereka buka mulut. 26 April 2005, Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Berat IPD Hulu Langat. Di tengah-tengah ketegangan, Inspektor Osman memberi arahan ringkas tetapi tegas kepada Sarjan Rizal. Panggil Azlan dan Faridah serentak. Jangan sekali-kali bagi mereka terserempak. Asingkan mereka di bilik soal siasat yang berbeza. Rizal mengangguk dengan riak wajah serius dan mengangkat gagang telefon. Baik tuan, saya akan uruskan segera. Pukul 2 petang, Azlan dan Faridah tiba di balai polis secara berasingan seolah-olah berjanji. Tanpa mengetahui kehadiran satu sama lain, Azlan dibawa ke bilik soal siasat 1, manakala Faridah dibawa ke bilik soal siasat 3 di hujung koridor. Inspektor Osman menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka pintu bilik soal siasat 3, tempat Faridah berada. Faridah sekali lagi memakai cermin mata hitam gelap menyembunyikan ekspresi wajahnya.
Tangannya yang diletakkan kemas di atas riba kelihatan tenang, tetapi hujung jari jemarinya pucat. Inspektor Osman menarik kerusi dan duduk, lalu mengeluarkan sekeping gambar dari poketnya dan meletakkannya di atas meja. Ia adalah gambar yang sama yang diberikan oleh Haris, yang diambil di warung Jalan Alor. Ini gambar yang diambil sendiri oleh Puan Aminah selepas mengekori kamu berdua. Dia dah tahu hubungan kamu sejak 11 tahun lalu. Sebaik sahaja Faridah melihat gambar itu, dahinya berkerut. Dia menanggalkan cermin matanya dengan kasar, meletakkannya di atas meja dan memegang dahinya. Baiklah, saya mengaku. Kami memang bercinta. Inspektor Osman mencundungkan badannya ke hadapan dan merenung mata Faridah. Adakah Puan terlibat dalam kejadian pada hari Puan Aminah hilang? Faridah menggelingkan kepalanya dengan kuat. Tidak. Sama sekali tidak. Profesor kata dia akan uruskan semuanya. Dia suruh saya tunggu. Jadi saya tunggu. Mata Inspektor Osman menjadi tajam. Uruskan semuanya? Apa maksudnya secara spesifik? Faridah mengelak pandangan dan menjawab dengan suara perlahan. Maksudnya, bercerai. Bercerai dan kahwin dengan saya. Dia kata dia akan selesaikan dengan baik. Inspektor Osman memutar-mutar pen di atas meja dan bertanya dengan dingin. Kahwin? Tapi kenapa sampai sekarang, selepas 11 tahun, Puan masih belum kahwin? Dah lama dia jadi duda dari segi undang-undang. Bibir Faridah bergetar. Dia tidak dapat berkata apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya. Kesunyian itu adalah jawapannya. Inspektor Osman bangun dari kerusi. Tunggu sekejap. Jangan ke mana-mana. Inspektor Osman melintasi koridor menuju ke bilik soal siasat 1. Azlan sedang duduk, tidak senang diam, membetulkan lengan sut mahalnya. Inspektor Osman duduk di hadapannya dan terus bersuara. Puan Faridah dah mengaku. Dia kata dia bersama Tuan pada malam 4 Ogos 1994. Mata Azlan terbeliak. Tangannya yang meliar di atas meja terhenti. Perempuan tu cakap apa? Saya tak pernah sakiti isteri saya. Semua itu bohong. Azlan meninggikan suaranya, seolah-olah teraniaya. Malam tu, saya hanya bergaduh mulut dengan isteri saya dan kemudian tidur. Itu sahaja. Inspektor Osman mengeluarkan buku catatannya dan bertanya perlahan-lahan. Saat itu, Azlan terperangkap dalam jeratnya sendiri. Malam tu, saya belum sebut pun tarikhnya. Malam bila yang Tuan maksudkan? Wajah Azlan dipenuhi rasa cemas. Anak matanya bergetar hebat. Malam isteri saya hilang. Bukan ke malam 4 Ogos. Inspektor Osman tersenyum penuh makna dan mengangguk. Ingatan Tuan bagus sekali. Boleh ingat tarikh 11 tahun lepas dengan begitu tepat. Baiklah, tunggu sekejap. 27 April, pagi. Panggilan kecemasan diterima dari Jabatan Forensik. Keputusan bedah siasat terperinci rangka itu telah tiba melalui faks. Inspektor Osman menyambar kertas faks itu dan membacanya. Beberapa kesan rekahan retak akibat hentakan objek tumpul ditemui di bahagian belakang tengkorak. Punca kematian dianggarkan akibat kecederaan kepala disebabkan trauma luaran. Rizal yang menjenguk dari sebelah mendecit. Tuan, ini bukan kecederaan sebab terjatuh. Ini hentakan yang disengajakan dari belakang. Betul, bukan kemalangan yang tidak disengajakan. Ini pukulan yang disengajakan untuk membunuh. Inspektor Osman menyambar jaketnya yang tergantung di kerusi. Rizal, kita ke Hulu Langat. Geledah semula kawasan sekitar. Tak mungkin tak ada saksi. Pukul 3 petang. Tapak rumah usang di Hulu Langat. Di sekeliling lubang tempat rangka ditemui, garisan polis kuning berkibar ditiup angin. Inspektor Osman menghidu bau tanah sambil memerhatikan topografi sekeliling. Kira-kira 500 meter dari rumah usang itu, di atas sebuah bukit, terdapat sebuah rumah papan usang yang hampir roboh. Inspektor Osman mengetuk pintu pagar yang berkeriut. Ada orang. Seketika kemudian, seorang lelaki tua yang bongkok, bertongkat, membuka pintu. Pak Cik Dollah, 76 tahun. Seorang petani, memandang pelawat asing itu dengan curiga. Wajahnya legam dibakar matahari. Siapa? Ada apa datang sini? Inspektor Osman menunjukkan kad kuasanya dengan sopan. Pak Cik,
Selamat petang. Pakcik tahu kan ada penemuan rangka di rumah usang bawah bukit tu? Pakcik ada nampak apa-apa yang pelik tak pada musim panas bulan Ogos 1994? Pakcik Dolah merenung ke kejauhan sambil cuba mengingati. Itian Jobai Jushese. Masa tu umur aku 67 ke 68. Pakcik Dolah menepuk lututnya dan mengangguk. Ingat. Awal Ogos rasanya. Masa tu panas terik. Aku keluar ke kebun awal pagi, aku nampak 2 buah kereta masuk ke arah rumah kosong tu. Mata Inspektor Osman bersinar. 2 buah kereta? Kereta macam mana? Pakcik ingat. Satu kereta besar warna hitam, plat KL. Berkilat. Kereta yang ikut belakang tu, kereta kecil warna putih. Rizal mencatat dengan teruja di dalam buku catatannya. Waktu bila? Pukul berapa pagi? Entah. Dalam pukul 6 pagi kot, masa matahari nak naik, langit dah cerah sikit. Lebih kurang masa itulah, Inspektor Osman menggenggam kedua-dua tangan Pakcik Dolah dan menunduk. Terima kasih, Pakcik. Bantuan Pakcik sangat besar maknanya. Kembali ke kereta, Rizal tergesa-gesa memeriksa rekod pendaftaran kenderaan yang telah disiasatnya lebih awal. Tuan, pada tahun 1994, kereta Profesor Azlan adalah perdana hitam. Plat bermula dengan W. Kereta Faridah pula adalah kancil putih. Kereta kecil. Inspektor Osman memandang ke arah rumah usang itu dari tingkap kereta dan berbisik dengan dingin. Perdana dan kancil, dua-dua datang sekali. Bukan dia seorang yang pindahkan mayat. Mereka berdua angkut mayat tu dan tanam bersama-sama. 28 April, Inspektor Osman memutuskan untuk menggunakan taktik dilema banduan. Dia menghubungi kedua-dua suspek secara berasingan tanpa membenarkan mereka bertemu. Kepada Azlan, dia membisikkan, Puan Farida dah berubah fikiran dan mula ceritakan segalanya. Dia kata tuan dalangnya. Sebaliknya, kepada Farida, dia memberitahu Profesor Azlan cuba letakkan semua kesalahan pada puan, termasuk tuduhan bersubahat membunuh. Dia kata dia hanya ikut arahan. Dan selama 2 hari penuh, polis tidak menghubungi mereka. Masa berlalu dalam keheningan yang menyeksakan. Apabila perasaan cemas, takut dan syakwasangka antara satu sama lain mencapai kemuncaknya, pada 28 April, jam 7 malam, telefon di bilik bertugas berdering. Faridah meminta untuk bertemu. Apabila Inspektor Osman membuka pintu bilik soal siasat 3, Faridah sedang duduk dengan kepala tertunduk. Matanya merah padam, seolah-olah tidak tidur berhari-hari. Kenapa panggil saya? Faridah perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Air mata yang ditahannya jatuh berlinangan. Tuan, selama 11 tahun, saya tunggu, hanya berpegang pada janji dia untuk kahwin dengan saya. Suara Faridah bergetar dengan rasa dendam dan penyesalan. Dia kata, demi maruah sebagai seorang profesor, bukan sekarang. Tunggu 5 tahun, tunggu 10 tahun, macam itulah 11 tahun berlalu. Bodohnya saya hidup dalam penantian. Inspektor Osman menghulurkan tisu tanpa berkata apa-apa. Faridah menggenggam tisu itu dan menyambung. Tapi akhirnya, nampaknya saya yang akan tanggung semuanya. Dia akan lepas dan saya pula yang akan dituduh sebagai pembunuh, kan? Faridah mengesat air matanya dengan kasar dan memandang Inspektor Osman dengan mata yang penuh dendam. Saya akan ceritakan semuanya. Apa yang saya dan dia lakukan pada malam musim panas yang membahang tahun 1994 itu. Semuanya. 29 April 2005, keheningan yang menyesakkan memenuhi bilik soal siasat IPD Hulu Langat. Inspektor Osman dan Sarjan Rizal duduk berhadapan dengan Faridah yang menundukkan kepala. Kedua-dua tangannya di atas meja saling berpaut, pucat lesi. Inspektor Osman menekan butang rakaman dan lampu merah mula berkelip. Baiklah, mari kita mulakan. Tolong ceritakan dari awal, dari musim panas tahun 1994. Faridah menghela nafas berat, seolah-olah diangkat dari lubuk hatinya. 25 Julai. Satu panggilan masuk ke bilik pembantu penyelidik Siswaza. Siapa? Suara seorang wanita. Tenang tapi dingin. Dia kata, saya tahu siapa awak. Saya tahu apa yang awak buat dengan suami saya. Suara Faridah bergetar halus.
Itu Puan Aminah. Ya. Isteri Profesor Azlan. Sebaik sahaja letak telefon, tangan saya menggeletar. Saya terus hubungi Profesor. Inspektor Osman mengambil pen untuk bersedia mencatat dan bertanya. Apa kata Profesor? Dia cemas? Faridah mengetatkan genggaman tangannya dan menjawab. Tidak, dia tenang. Jangan risau, katanya. Biar saya selesaikan semuanya. Selesaikan? Apa maksudnya? Wajah Faridah berkerut menahan sakit. Beberapa hari kemudian, Puan Aminah menuntut cerai daripada Profesor. Dia minta separuh harta dan ugut akan dedahkan hubungan sulit kami kepada pihak universiti. Inspektor Osman memandang Faridah dengan tajam. Lalu, sikap Profesor berubah sepenuhnya. Pandangan matanya lain. Faridah menelan air liur dan menyambung. 30 Julai. Profesor panggil saya secara rahsia. Dia minum arak dengan banyak. Apa yang dia cakap? Kalau perempuan tu buka mulut, habislah aku. Tahun 1990-an, kalau seorang profesor universiti, apatah lagi Profesor UM, terlibat dalam skandal, terus kena buang kerja. Kalau harta pun kena rampas, aku tinggal sehelai sepinggang. Inspektor Osman berhenti menulis dan merenung Faridah. Jadi, apa kesimpulannya? Faridah memejamkan matanya rapat-rapat. Kita hanya boleh hidup kalau perempuan tu lenyap. Hanya itu caranya, katanya. Suasana di bilik soal siasat serta-merta menjadi dingin. Rizal yang sedang mencatat terhenti, menahan nafas. Puan diam sahaja selepas dengar cakap dia. Puan tak halang. Faridah menggelengkan kepala dengan lemah. Mula-mula saya sangka dia takkan buat betul-betul. Saya fikir dia cakap sebab marah atau sekadar nak ugut untuk tutup mulut isterinya. Tapi bukan begitu, kan? Tangan Faridah di atas meja menggeletar seperti daun kering. Malam 4 Ogos. Profesor panggil saya. Inspektor Osman mencondongkan badannya ke hadapan, memberi tekanan. Apa yang dia cakap? Malam ni aku selesaikan. Bila anak aku naik bas pertama ke universiti pagi esok, aku akan mulakan. Datang ke depan rumah, tunggu dalam kereta. Inspektor Osman meletakkan pennya dan menyilangkan tangan. Jadi, Puan ikut arahannya? Bahu Faridah terhinjut-hinjut. Sekitar jam 11 malam, saya parkir kereta di lorong gelap dekat Pangsapur itu dan tunggu dengan senyap. Kemudian, kira-kira jam 4.30 pagi, saya nampak anaknya, Haris, keluar dari rumah. Dia galas beg besar dan berjalan longlai. Faridah menutup mukanya dengan kedua-dua tangan dan teresak-esak. 5 minit selepas anaknya hilang dari pandangan, pager saya berbunyi. Profesor, naik sekarang. Hanya itu yang dia cakap. Inspektor Osman bertanya dengan tenang. Puan naik. Faridah mengangguk sambil menangis teresak-esak. Bila saya buka pintu, Puan Aminah terbaring di atas lantai ruang tamu. Rizal berhenti menulis dan merenung Faridah. Keadaannya macam mana? Masih hidup? Suara Faridah menjadi serak seperti besi bergeser. Tidak, langsung tidak bergerak. Darah merah pekat mengalir dari bawah kepalanya. Apa alasan, Profesor? Faridah mengetap bibir. Dia kata mereka bergaduh. Dia tertolak dan isterinya terjatuh dan terhantuk kepala. Katanya kemalangan. Inspektor Osman menyoal dengan tajam. Puan percaya? Faridah menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak. Di atas meja kopi, ada bekas abu rokok kristal yang berat. Ada kesan darah di bucunya. Sekali lagi keheningan berat menyelubungi bilik soal siasat. Inspektor Osman bertanya dengan suara perlahan. Selepas itu apa yang Puan buat? Puan tak panggil polis. Faridah menutup mukanya dengan kedua-dua tangan dan meraung. Bukan sahaja tak panggil polis, saya tolong angkut mayat. Profesor angkat mayat dan jalan di depan. Saya ikut dari belakang dengan kereta saya sampai ke Hulu Langat. Ke rumah usang tu. Ya, Profesor kata dia ada tanah dekat situ dan rumah tu kosong, takkan ada siapa tahu. Inspektor Osman bangun dan memandang keluar tingkap. Wajahnya yang terpantul di cermin tingkap menunjukkan kemarahan. 11 tahun. Selama 11 tahun Puan hidup dengan rahsia mengerikan ini, memakai topeng manusia. Faridah menundukkan kepalanya dan berbisik. Dia kata tunggu 5 tahun, keadaan akan reda, lepas tu kami kahwin. Saya bodoh,
Saya tunggu hanya kerana percayakan kata-kata itu. Inspektor Osman membuka pintu bilik soal siasat dengan kasar dan menjerit kepada Rizal. Bawa Azlan masuk. Sekarang, 10 minit kemudian, Azlan masuk ke bilik soal siasat dengan langkah terhuyung-hayang. Dalam masa beberapa hari, dia kelihatan tua, wajahnya pucat dan kolar sut mahalnya kelihatan renyuk. Sebelum sempat Inspektor Osman duduk, dia terus membacakan pengakuan Faridah. Wajah Azlan serta-merta menjadi kaku. Perempuan tu dah gila. Bohong. Saya hanya bergaduh mulut dengan isteri saya. Inspektor Osman mengeluarkan sekeping dokumen dan menghempaskannya ke atas meja. Bohong. Kalau begitu, macam mana tuan nak jelaskan ini? Keterangan Pak Cik Dolah, petani di Hulu Langat. Mata Azlan meliar resah. Pada awal Ogos 1994, waktu subuh, dia nampak 2 buah kereta masuk ke arah rumah usang tu. Satu perdana hitam plat KL. Kereta tuan. Kan? Dan yang ikut di belakang, sebuah kancil putih. Kereta Farida. Azlan terdiam 1000 bahasa. Jari jemarinya di atas meja menggeletar tanpa henti. Inspektor Osman mengeluarkan satu lagi dokumen dan menunjukkannya di hadapan muka Azlan. Ini laporan bedah siasat dari Jabatan Forensik. Beberapa kesan rekahan retak akibat hentakan objek tumpul ditemui di bahagian belakang tengkorak Puan Aminah. Wajah Azlan pucat lesi. Ini bukan kecederaan sebab terjatuh. Ini hentakan yang disengajakan dari belakang dan bukan sekali, tapi berkali-kali. Azlan menundukkan kepalanya. Bahunya yang terkulai seolah-olah mengaku kalah. Malam tu, kami bergaduh. Isteri saya terlalu mendesak. Lepas tu dia terjatuh dan kepalanya terhantuk. Suara Azlan semakin perlahan. Bila saya periksa, dia dah tak bernafas. Saya panik, jadi saya panggil Faridah. Sumpah, saya tak berniat nak bunuh. Ia kemalangan. Inspektor Osman mengetuk-ngetuk laporan bedah siasat itu dengan jarinya dan berkata dengan dingin, kemalangan? Adakah kemalangan di mana seseorang ambil bekas abu rokok dan hentak kepala orang dari belakang? Itu bukan kemalangan. Itu jenayah yang nyata. Azlan tidak lagi dapat menjawab. Dia menundukkan kepala, menutup mukanya dengan kedua-dua tangan dan mengeluh panjang. Inspektor Osman mengeluarkan gari dari poketnya dan bangun. KLAK. Bunyi logam yang dingin memecah kesunyian bilik soal siasat itu. Profesor Dr. Azlan bin Idris, anda ditahan serta-merta atas tuduhan membunuh isteri anda, Puan Aminah binti Kasim, dan menyembunyikan mayat. 2 Mei 2005, di bilik sidang media ibu pejabat pendakwaan, puluhan lampu kamera berkelip-kelip. Seorang pegawai pendakwaan berdiri di hadapan mikrofon dengan wajah serius. Suspek, Azlan, didakwa atas tuduhan membunuh isterinya dan menyembunyikan mayat, manakala suspek, Faridah, didakwa atas tuduhan bersubahat dan terlibat secara aktif. Kedua-duanya telah direman. Di tengah-tengah bisikan wartawan, pegawai itu menambah, Faridah telah membantu mengawasi kawasan kejadian pada malam pembunuhan dan membantu mengangkut mayat. Dia tidak dianggap sebagai subahat pasif, tetapi sebagai rakan jenayah yang menyempurnakan jenayah tersebut. Orang ramai yang menonton berita itu berdecit. Orang terpelajar lagi menakutkan. Macam mana dia boleh hidup macam tu selama 11 tahun? September 2005. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada hari perbicaraan pertama, suasana di dalam mahkamah dipenuhi ketegangan. Penampilan Azlan ketika dibawa masuk ke kandang tertuduh amat menyedihkan. Sut mahal yang biasa dipakainya digantikan dengan pakaian lokap kelabu dan kedua-dua tangannya digari. Hakim memandang Azlan dari sebalik cermin matanya dan bertanya, tertuduh, adakah anda merancang jenayah ini? Azlan menggelengkan kepala dan menjawab dengan suara lemah. Tidak, Yang Arif. Ia adalah kemalangan yang tidak disengajakan semasa pertengkaran. Bukan dirancang. Ketika itu, pihak pendakwaan bingkas bangun. Kemalangan yang tidak disengajakan? Tertuduh telah mengambil cuti dari universiti sejurus selepas isterinya menuntut cerai dan telah meninjau lokasi untuk menanam mayat terlebih dahulu. Pendakwa raya mengangkat tinggi rekod bukti.
dan tertuduh telah menghubungi rakan subahatnya, Faridah, dan berkata, "Malam ini aku selesaikan. Kalau ini bukan perancangan." Apalagi, di barisan hadapan galeri awam, Fatimah menutup mulutnya dan menangis teresa-esak. Sapu tangan di tangannya basah lencun dengan air mata. Lelaki jahat, lebih teruk daripada binatang. Di sudut yang lain, Haris duduk seorang diri, menundukkan kepala, menggenggam jari jemarinya sehingga pucat. November, akhirnya tiba hari penjatuhan hukuman. Ketika hakim membacakan penghakiman, tiada siapa di dalam mahkamah yang berani bernafas. Tertuduh, Azlan, telah menggunakan kedudukan sosialnya untuk menyembunyikan jenayah kejam ini selama 11 tahun dan tidak menunjukkan sebarang penyesalan. Dengan ini, tertuduh, Azlan, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dang. Kepala Azlan tertunduk ke lantai, bahunya terkulai seolah-olah hancur. Tertuduh, Faridah, dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Kesalahan mengetahui jenayah tersebut, mendiamkan diri dan terlibat secara aktif adalah sangat berat. Faridah memandang sekeliling galeri awam dengan mata kosong. Matanya meliar, hilang arah. Janji manis tunggu 5 tahun lagi akhirnya berakhir dengan tragedi di dalam penjara yang dingin. Beberapa hari selepas perbicaraan, Haris melawat penjara Sungai Buloh. Di sebalik cermin tebal, Azlan duduk, memakai pakaian penjara. Dalam masa beberapa bulan sahaja, rambutnya dipenuhi uban. Haris duduk di hadapan cermin itu dan memandang ayahnya lama tanpa berkata apa-apa. "Ayah." Azlan perlahan-lahan mengangkat kepalanya, tetapi dia tidak berani menentang mata anaknya dan mengalihkan pandangannya ke tepi. "Kenapa ayah buat macam ni? Kenapa ayah buat macam ni pada ibu? Dan pada saya?" Bibir Azlan bergerak-gerak, tetapi tiada suara yang keluar. Hanya keheningan yang panjang memisahkan mereka. Haris tersenyum pahit dan bangun. "Jaga diri. Ini kali terakhir." Haris berjalan keluar dari bilik lawatan tanpa menoleh ke belakang. Disember 2005, di sebuah tanah perkuburan di Muar, Johor, di lereng bukit yang ditiup angin sejuk, Haris dan Fatimah berdiri bersebelahan. Di hadapan mereka, sebuah batu nisan kecil yang baru ditutup dengan tanah. Selepas 11 tahun, Puan Aminah akhirnya kembali ke kampung halamannya untuk bersemadi dengan tenang. Fatimah melutut di hadapan batu nisan itu dan mengusapnya. "Kak, akhirnya akak dah balik. Maafkan adik sebab lambat sangat." "Di sana tak sejuk, kan?" Haris berdiri di sebelahnya dan menunduk hormat. Daun-daun kering yang ditiup angin jatuh perlahan-lahan di atas batu nisan itu. "Makcik, jom kita balik. Ibu pun mesti nak berehat dengan tenang." "Ya, jom." Semuanya dah selesai. Turun dari bukit, Fatimah bercakap ringkas kepada wartawan yang menunggu di hadapan mahkamah. "Selama 11 tahun, kakak saya seorang diri dalam tanah yang sejuk tu. Sekarang, akhirnya kami dapat kebumikannya dengan sempurna." "Itu pun sudah cukup melegakan." Fatimah menolak untuk menjawab soalan lanjut dan berpaling. Langkahnya kelihatan lebih ringan. Pada bulan yang sama, di Dewan IPD Hulu Langat, satu majlis persaraan ringkas diadakan. Ia adalah hari terakhir untuk Inspektor Kanan Osman yang menamatkan 30 tahun perkhidmatan sebagai seorang detektif. Di tengah-tengah tepukan gemuruh daripada rakan-rakan sekerjanya, Inspektor Osman berdiri di hadapan mikrofon. "Hoi, semua diam. Bagi orang nak bersarani cakap sikit." Apabila Dewan senyap, Inspektor Osman memandang rakan-rakan mudanya dengan wajah serius. "Sebelum aku gantung uniform ni, aku nak pesan satu benda saja. Dengar cakap keluarga mangsa sampai habis. Jangan buat tak peduli sebab leceh atau tak ada bukti." Suara Inspektor Osman menjadi lebih lantang. "Kalau 11 tahun lepas ada orang yang betul-betul dengar cakap adik perempuan tu, wanita malang tu takkan terkubur dalam tanah selama itu." "Faham." Sarjan Rizal yang berdiri di barisan hadapan, matanya berkaca, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya akan ingat tuan." Musim bunga 2006, Haris menjual pangsa puri di Petaling Jaya yang penuh dengan kenangan ibu bapanya. Selepas lori pindah barang berlalu, rumah yang kosong itu hanya ditinggalkan dengan sebuah meja tulis kayu lama milik ibunya. Haris hanya membawa meja itu bersamanya ketika berpindah ke negeri lain. Dia membuka laci, tetapi tiada apa-apa lagi di dalamnya.
rahsia dan kesakitan, semuanya telah hilang bersama peredaran masa selama 11 tahun. Musim panas tahun yang sama, Haris melawat semula tapak rumah usang di Hulu Langat. Di tapak yang telah dirobohkan itu, hanya rumput liar yang tumbuh subur menutupi tragedi masa lalu. Haris mengeluarkan sepucuk sampul surat putih dari poketnya. Di luarnya tertulis, "Untuk Ibu." Haris meletakkan surat itu perlahan-lahan di atas tanah dan berdiri lama. Angin musim panas meniup bucu surat itu, membuatnya berkibar-kibar. "Ibu, semoga Ibu tenang di sana." Haris berpaling dan berjalan pergi tanpa menoleh. Beberapa hari kemudian, seorang detektif yang kebetulan lalu di situ menemui surat itu. Detektif itu mengambil surat yang berdebu itu dan selepas melihat nama penerima, dia tersenyum nipis dan meletakkannya semula di tempat asalnya. "Selamat jalan. Hati anakmu pasti sudah sampai." Musim sejuk itu, salji pertama turun di tanah perkuburan di Muar. Di atas batu nisan Puan Aminah yang dilitupi salji putih, terdapat satu objek berkilauan, tanda bahawa Haris telah datang melawat. Sebuah jam tangan lama yang berkarat tetapi telah dibersihkan. Di belakangnya, ukiran A, M, K, 1984 masih jelas kelihatan. Salji turun sehelai demi sehelai, seolah-olah menutupi segala kesakitan di dunia. Begitulah, selepas menamatkan musim sejuk yang panjang selama 11 tahun, Puan Aminah akhirnya bersemadi dengan tenang di pangkuan kampung halamannya yang hangat. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita hari ini sehingga tamat. Jika anda meninggalkan komen, "Saya suka cerita ini," ia akan menjadi sumber kekuatan yang besar buat saya. Semoga hari anda dipenuhi dengan ketenangan dan cahaya. Jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Terima kasih.